Oh ya, Assalamualaikum and selamat kembali ke podcast Pak Taylor Melayu Jangan Hilang. So hari ini saya bersama dengan seorang yang disegani lah, iaitu Prof Emeritus Datuk Wan Hashim Wan Teh. Sedikit background untuk Prof. Sebenarnya Prof ni adalah daripada sejak dia sekolah rendah lah, okay, ahli P.Ramlee Fan, klub pelanggan tetap majalah filem dan juga gelanggang filem. Juga beliau banyak kali dilantik sebagai juri malam anugerah Seri Angkasa RTM dalam Festival Filem Malaysia. Okay, so apa khabar Prof? Sihat? Khabar baik. Alhamdulillah. So Prof, Terima kasih kerana jemput kemari. saya Jauh pun juga tapi okey ya. Sampai. kami pun berbesar hati lah, InsyaAllah. sebab dapat peluang untuk membuat podcast bersama dengan Prof. Okey. Prof, boleh ceritakan sedikit lagi in depth, Prof siapa Prof? Dan apa yang Okey. Prof buat untuk Ya. Sebenarnya saya berada dalam dua dunia. Dunia akademik. Itu 30 tahun di UKM dan 17 tahun di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. 37 tahun dan masuk politik juga sepenggal sebagai ahli parlimen Greek ya. Merasa sebagai ahli parlimen dan saya berminat dalam bidang kesenian. Malah setakat ini dah 7 skrip teater yang telah ditulis dan dipentaskan. Jadi gabungan antara akademia dengan kesenian dan tentunya filem terlibat yang tadi. Menulis siri drama TV 27 episod Gerila Melayu Force 136. Jadi maknanya dalam filem ada, kesenian, teater ada dan akademik tu masih lah. Masih saya kuat lah. masih Dan lagi sekarang pun masih lagi. masih lagi. Di re-employed banyak kali. Pencin dah 3 kali. Ingin menyumbang sampai ke akhir hayat lah. Saya kira masih banyak lagi ilmu-ilmu yang patut saya sampaikan setakat yang saya mampu lah, yang ada pada diri saya. Dan antara tokoh-tokoh yang kita anggap sebagai tokoh terbilang lah ya, orang macam Tun Sri Lanang, saya baru menyelesaikan manuskrip tentang Panglima Awang Enrique di Malacca. Dan P.Ramlee adalah tokoh yang terbilang. Yang terbilang bila saya survey tengok di Bollywood, negeri China, di Hollywood. Tak ada seorang tokoh yang macam dia. Boleh buat semuanya, serba boleh. The most versatile talent sehingga kan ada satu festival filem di Hong Kong, Hong Kong saya kira, atau Tokyo. Dia create satu hadiah, the most versatile talent. Tak ada yang dipertandingkan yang tu. Tidak dipertandingkan. Jadi saya kagum dengan kebolehan multi talent Ramlee. manusia sebagai P.Ramlee itu dan saya ada berangan-angan 30 tahun dahulu nak menulis buku mengenainya. Akhirnya tercipta Tercapai. lah. Alhamdulillah Okay, tercipta dan saya puas hati. kita ke belakang sikit ya. Yes. So macam Prof kata tadi, Prof ada dua latar belakang. Okay. So kita nak lebih tahulah dari segi Prof ni sebagai Profesor Sejarah, betul tak? Iya, Okay. Profesor Emeritus maknanya pencen dapat Profesor Emeritus tu seumur hidup boleh pakai title tu. Walaupun tak berkhidmat dengan universiti. Okay, so saya nak tanya, penting ke Prof ilmu sejarah dalam kehidupan suatu bangsa ataupun sebuah negara tu? Banyak benda yang kita perlu pelajari daripada sejarah. Kesilapan masa lalu, kejayaan masa lalu, dua itu. Kejayaan dan kesilapan. Dan ada berkaitan dengan strategic thinking manusia, pemimpin-pemimpin. Jadi kalau negara tak ada sejarah macam tak ada jiwa lah. Tak ada jati Dia diri. mesti bersandarkan kepada sejarahnya, latar belakangnya. Dan membaluti nation state itu sendiri. Pembinaan negara bangsa itu mesti
berlatarkan kepada sejarah kehidupan masyarakat dan bangsa itu sendiri. Kerana itu Hollywood, Bollywood bilion-bilion ringgit membuat kerja cerita-cerita sejarah dan diminati. Tenggelamnya Titanic, Dr. Zhivago tu cerita perang di Rusia. The Last Emperor tu cerita The Last Emperor sebelum jatuhnya kerajaan kerajaan dinasti Qing, dan banyak lagi. Semuanya dijadikan filem, drama dan dapat wang pula. Bilion-bilion ringgit pula. Jadi itu pun tempat membuat duit juga. Buat duit lah. Yes. So sebelum ni Prof pernah buat kata apa filem jugalah, antara yang menulis skrip, betul ke? Malay Guerrilla Force 136. Boleh ceritakan sedikit tak tentang Yes, Malay Guerrilla Force 136 ini banyak orang terlepas pandang. Dia kait-kait dengan MPJA, ada Guerrilla Force 126, Chinese based, communist oriented. Malay Guerrilla Force 136 ini memang mempertahankan kedatangan British, memperlihatkan kedatangan semula British untuk menawan semula daripada Jepun. Itu dia persiapan. Cuma bila kita lihat yang tersirat, hasil daripadanya, consequencesnya itu, masa Perang Dunia Kedua itu sudah muncul anak-anak muda yang bakal menjadi pemimpin masa depan. Kita lihat penglibatan Tun Abdul Razak sendiri di Kuala Lipis, di Pahang lah, Force 136. Tun Ghazali Syafi'i terlibat di Force 136 di Pahang. Yok Mahidin. Tapi lebih penting pada itu, bila kita pergi ke latihan di India itu, terdapatnya Captain Hussein bin On. Hussein bin On dia latihan di Darudun Akademi Inggeris di India. Kemudian menjadi Perdana Menteri kita, Tun Hussein On. Maknanya ada 2 orang dah tu. Tun Razak, Tun Hussein On. Kemudian kita ada pula general, 2 orang general sebenarnya daripada Force 136. Kapten Ibrahim Ismail akhirnya menjadi Tun Ibrahim Ismail, salah seorang general 4 bintang, Panglima Angkatan Tentera. Dan Tengku Osman bin Tengku Muhammad Jiwa, kerabat dia Raja Kedah. Masa dia masuk Force 136 tu, dia cuma lieutenant saja, lieutenant muda, dan tiba-tiba diangkat melalui Angkatan Tentera lah, menjadi General Tengku Osman Tengku Mak Jiwa, Panglima Angkatan Tentera kita yang pertama. Jadi ada kepentingannya waktu itu, Perang Dunia Kedua itu, tiba-tiba satu tapak untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin masa depan. Dan satu lagi yang unsung heroes, orang tak tahu. Bila Tengku Mahmud Mahyudin, ketua orang Melayu itu, nak mencari rekrut, tak ada. Di India tak ada. Nak hantar ke tanah Melayu daripada India dengan Ceylon. Dia pergi ke Mekah mencari anak-anak Melayu di sana. So satu-satunya contoh di mana dalam gerakan menentang penjajahan, pelajar-pelajar terlibat. Pelajar-pelajar yang sedang belajar di Mekah, Madinah. Dan mereka willingly, semuanya ada haji tu, pangkatnya. Dibawa ke tanah Melayu untuk melatih anak-anak tempatan melawan Jepun. Untuk keluarkan Jepun daripada tanah Melayu pada 2 tahun yang akhir lah, 44 dan 45 akhir tu. Okay, so berdasarkan yang Prof cerita lah. Okay, so bagaimana Prof melihat kefahaman sejarah kita ni di kalangan bangsa kita ni? Ini pendapat Prof betul. sendiri lah. Sejarah tu terlalu besar, terlalu luas, terlalu mendalam. Tapi kita terdedah, student pelajar-pelajar kita terdedah kepada 5 tahun saja. Mungkin ada lagi di sekolah rendah lah. Sekadar menyentuh di permukaan air. Dan yang tak berminat tak akan mendalam lah. Hilang begitu sajalah. Ingatlah nama-nama beberapa orang, mungkin Mak Kilau kerana movie
Tidak, kita tak tahu pun. Pasir Salak orang tak tahu lagi. Datuk Marajalela yang membunuh Bush. Uh, ada sejarahnya itu, tapi tak cukup mendalam. Tak cukup mendalam lah. Sebenarnya Dan kena ada minat. Ada orang minat, tapi kemudian dah umur dah dewasa dah. Masa muda korang minat lah. Ramai anak-anak kita kata, lah susah lah nak kena hafal itu. Kena hafal. Ya. macam saya sendiri lah sebab Sesuatu yang tidak popular. ah, Tetapi melalui seni orang minat, orang akan minat, orang ingat. Kalau pergi movie lah tengok wayang apa semua tu, baru ingat cerita-cerita. Oh, ini Mak Kilau, ini Lieutenant Adnan. Oh, baru tahu Lieutenant Adnan berperang dengan Jepun last day di Singapura, mempertahankan Bukit Candu tu, dan dia mati di situ. Next day tu surrender. Jadi yang terakhir sekali, benteng terakhir sekali, Melayu yang mempertahankan tanah Melayu kita dan Singapura tu. Jadi hal ini semua menyerlahkan lah. Ya. Banyak benda-benda yang begitu. Sama je Hang Tuah. Kalau kita tengok movie tu, kita tak tahu cerita sebenarnya ataupun ni kayak Hang Tuah. Tapi pesarjana kita dah beri sumbangan, membuat kajian, dan ada bukti-bukti yang kewujudan Hang Tuah itu. Ada kerisnya di Ryukyu, di Okinawa. Ada surat Laksmana ditulis. Jadi itu dah confirm. Tidak lagi dongeng, tapi adalah tokoh sejarah kita. Ini semua benda-benda baru yang tak ada sebelum ini. Kita yang mencari pencarian tu oleh tokoh orang-orang sejarah peribumi kita sendirilah. Ya. okay. Adakah Prof rasa lah macam sekarang ni kan hype orang buat filem cerita pasal Mak Kilau, ada kisah tentang hikayat Mahathir Yeah. Maknanya pembuatan filem itu banyak jugalah membantu terutamanya rakyat Malaysia ni yang sebenarnya tak tahu pun kewujudannya, dan selepas adanya filem dan juga movie yang macam tu, dia orang kata apa, sedikit sebanyak memberi pengetahuan lah kepada anak-anak bangsa kita lah. Ya, sangat. Filem itu medium yang cukup penting. Saya sendiri belajar melalui filem. Dan bila saya bagi lecture tentang, katalah, the fall of Russia ke tangan komunis, berkait ada movie-nya tu, Dr. Zhivago. Hebat filem tu, filem Oscar winning. Seperti tadi saya sebutkan. Kalau the fall of dinasti Cina kepada komunis juga, ada cerita The Last Emperor dan begitulah. The first genocide in the world was genocide yang pertama sekali di dunia ialah orang mangsanya Red Indians. Jutaan Red Indian mati dibunuh oleh orang kulit putih yang mengambil alih negara kita. Negara mereka ni, negara Red Indian ni, the indigenous people. Jadi filem tunjuk yang Red Indian kena bunuh, dan yang kita fahamkan orang kulit putih ni hero. Tapi sekarang ni kita dah tahu dah, it's just the opposite. Itu semua settlement yang mengasingkan orang peribumi itu sendiri. Itulah filem tu menceritakan. lah. So, okay, persejarah Malaysia pada pandangan Prof Wan lah, okay, adakah rakyat Malaysia ni sebulat suara akan sejarah Malaysia? Jika tidak, kenapakah agaknya ianya berlaku? Adakah orang setuju dalam sejarah Malaysia ni ditulis? Sejarah Malaysia itu ditulis tu memang ya. Cuma ada sudut-sudut pandangan yang berbeza. Orang yang, saya mungkin moderate lah ya. Moderate atau kanan, dekat dengan kerajaan. Saya akan memihak kepada silibus Kementerian Pelajaran sekarang ini, Kementerian Pendidikan Malaysia. Ada pandangan lain yang politiknya mirip ke kiri. Kalau mungkin wira-wira hero mereka itu agak berbeza lah. Itu sudut pandangan yang berbeza. Tapi sebagai kerajaan pemerintah, dia akan mengambil pandangan-pandangan sarjana yang terpilih, yang dia betul-betul ni lah, yakin lah, itu adalah fakta. Tetapi saya terpaksa menyatakan bahawa apa-apa saja kebenaran berkaitan dengan ilmu kemanusiaan
ilmu sains sosial, kebenaran itu relatif. Bukan absolute, bukan mutlak. Hari ini benar, besok mungkin tidak benar. Ada dapatan-dapatan lain yang menolak kebenaran hari ini. Jadi boleh kita katakan bahawa kebenaran itu adalah relatif, tidak absolute. Boleh berubah. Ya. Ini kita kena terima hakikat itu. Dan ada seorang lain sarjana, dia akan berbeza pandangannya. Katalah dengan saya pun, dia akan berbeza. Tak apa, tak ada masalah. Itu dia ilmu yang dinamik lah. Kita tak ada Setiap masalah. orang ada pandangan je lah. Pandangan masing-masing, interpretasi masing-masing. Itu tak ada masalah. Walaupun sejak 1994, lagi usaha telah dibuat khasnya oleh almarhum Prof. Nik Hassan dan Prof. Wan Hashim sendiri. Ya. Dan malah terdapat beberapa pengkaji seperti Oppenheimer dan lain-lain yang berkongsi pandangan serupa, yang di mana mengapakah masih ramai khasnya cendekiawan barat yang berpandangan orang Melayu berasal daripada Taiwan. Boleh tak Itu kita yang bincang menarik. Itu soalan yang menarik, saya kira. Satu orang barat, tapi orang kita pun begitu. Orang begitu. Kita memang menolak, katakanlah dulunya ada teori besar. Hein Gelden mengatakan orang asal Melayu itu dari Yunan, Yunan, selatan China. Dan seorang lagi menyatakan bahawa Melayu itu berasal dari Taiwan, migration ke selatan. Ya. Dan bila kami buat kajian, benda itu tidak benar. Ni asal Surami, saya pergi ke Yunan, mana ada Melayu di Yunan? Kalau Melayu itu berasal dari Yunan, mesti ada kelompok induknya. Memang tak ada. Itu tak ada. Taiwan ada, tetapi mereka primitive people yang kami percaya dari segi DNA, dari selatan berhijrah ke utara. Mereka dari alam Melayu ini berhijrah melalui Filipina dan pergi ke Taiwan. Menjadi pribumi. Cina belum ada di Taiwan. Itu sebenarnya. Bila kembali pada Aiman punya pandangan tu, yang banyak di YouTube pun ada, katakan dari Taiwan semua tu, mereka tak membaca dapatan yang terbaru. Dapatan yang terbaru, Nik Hassan Surami bersama saya buat statement 1994 dulu. Dah dekat 30 tahun. Oppenheimer kemudian, dekat 10 tahun kemudian, dengan DNA-nya, lebih kurang sama pandangan. Ya. Bahawa dia, of course, dia berbeza sikit lah pandangan. Dia kata berasal dari Afrika lah, out of Africa. Cuma perbezaan tu saya rasa Melayu ni muncul selepas the big flood. Banjir besar, kemudian barulah timbul tribes and nation. Jadi kita ni bukan grup yang out of Africa, tapi out of the Middle East. Itu tak apa, perbezaan tu interpretation. Saya katakan adanya out of Africa bila saya pergi ke Hulu Perak. Sungai Perak itu ada grup kumpulan Jahai, kumpulan orang asli yang berhalus dia punya rambut dia. Sangat berbeza, kulitnya hitam. Itu rasanya orang dari Afrika. Kita ni datang kemudian sedikit, lapisan yang berbeza. Dalam Al-Quran pun ada, dia katakan kamu jadikan manusia tribe and nation supaya kamu mengenali antara satu sama lain. Ya. Itu tak apa, perbezaan itu tak apa. Tapi asalnya bukan yang dari Yunan, daripada Taiwan tu kita dah tolak lah. Tapi orang masih menggunakannya kerana mereka tak membaca yang terbaru, yang terkini. Itu saja saya rasa masalahnya. So apakah yang perlu dibuat lah untuk mengetengahkan lah naratif tu? Dia akan ambil masa supaya lah. diterima oleh ambil masa, para pengkaji akademik. Sekurang-kurangnya kita masuk dalam textbook sekolah kita tu, sekurang-kurangnya pelajar kita dah tahu. Dah menerima dah, generasi baru kita dah menerima. Mungkin dengan social media kita kena pergiatkan lah pandangan-pandangan ni, ya. Kerana ramai yang dah tengok YouTube dan sebagainya, ya. Itu sebagai saluran media lah yang terkini. Orang tak baca akhbar. Ya betul, sekarang media, sekarang media TV lebih pada pada social media lah. So bagaimana Prof melihat konsep Melayu dan kemelayuan ni yang dikatakan terbentuk sempurna semasa kegemilangan Empayar Kesultanan Melayu Melaka seperti yang pernah dikongsikan almarhum Prof Anwar sendiri?
Itu kita boleh anggap sebagai kemuncak. Kemuncak kepada perkembangan tamadun Melayu. Sebelum Islam lagi dah ada tamadun Melayu tu. Dan mungkin ini Prof Nik pun tak perasan, Profesor Kuki Kim pun tak perasan. Sebenarnya tamadun Melayu ni tamadun yang pertama yang terbesar, maritime civilization, peradaban ataupun tamadun perairan, lautan. Vasco da Gama baru datang 1500, 1490-an. Kita abad kedua, ketiga. Masihi. Dah pergi sampai ke negeri China. Orang Melayu. Kemudian abad ke-7, ke-8, seterusnya sebelum Melaka lagi. Dah sampai ke Madagaskar. Ke Afrika Selatan. Dan sepupu kita, sepupu yang jauh lah kita katakan. Saya sebenarnya Presiden Melayu Polinesia. Jadi Polynesians, people, lagi hebat daripada orang Melayu ni. Mereka dah awal sebelum Masihi lagi dia sudah merentas lautan teduh, lautan Pasifik. Pergi ke Pulau Hawaii, pulau macam-macam pulau lah ya. Sampai ke New Zealand semua ni. Mereka menjadi pribumi di sana. Jadi mereka menguasai pulau-pulau, lautan ya. Jadi orang barat tak ada. Abad 11, 12 tak ada lagi. Orang Arab dulu datang ya. Orang Cina memang awal. Tapi kita tamadun maritim kita ni membuat kapal-kapal tu, orang Cina kagum. Lebih besar daripada kapal-kapal mereka. Dan saya ada catatan seorang penulis Portugis, Corella ke apa, saya lebih kurang begitu namanya. Dia kagum melihat kapal Melayu ni. Dia kena panjat nak naik ke decknya tu. Dan dia tahu, dia kata, floating lama kami papan selapis. Dia tengok Melayu 4 lapis. Tembak tak pecah. Jadi mereka mengakui bahawa teknologi perkapalan kita jauh lebih maju dibandingkan dengan orang-orang Eropah. Sebenarnya dululah sebelum Melaka Melaka lagi kemuncak. Sebenarnya sebelum Melaka lagi, orang kata apa, tanah Melayu ni menjadi satu pusat maritim yang terbesar lah. Dia kita punya kepulauan bermula dari Funan, Champa lama. Abad kedua sehingga abad ke-15, 16 baru jatuh. Ratus tahun ya. Kemudian Sriwijaya lama, 700 tahun. Sriwijaya ini termasuk Sumatera, Semenanjung dan Jawa jugalah ya, sampai ke utara, ke Thailand. Itu tamadun yang hebat itu. Kaya dengan rempah ratus, emas lah, macam-macam ya. Berdagang dengan orang Eropah. Sehingga kan saya tak boleh lupa Tommy Pires, salah seorang penulis Portugis yang masyhur abad ke-15, bila datang ke Melaka ni tengok punya kekayaan Melaka ni, dia dengan Venice paling kaya di Eropah. Dia membuat satu rumusan, whoever is Lord of Malacca has his hand on the throne of Venice. Siapa yang jadi tuan kepada Melaka ni, seolah dia boleh cekik ya. Venice tu mati begitu saja. Sebab kuasa ekonomi itu ada. Dan yang keduanya, kedatangan Albuquerque lah, dulu kami kata Albuquerque. Captain General tu nak memutuskan jaringan perdagangan Melayu, Islam dengan Arab, dengan Cina. Dia nak take over. Itu yang utamanya. Goal, gospel, glory. Goal tu kekayaan. Gospel dia nak menyebar agama Islam, dan glory itu kejayaan dia lah. Ya. Jadi kita mempunyai tamadun yang jauh. Lebih maju. Lebih awal. Dari segi maritim. Kita yang pertama dan paling besar di dunia. Adakah disebabkan kawasan Kepulauan Melayu itu sendiri yang menyebabkan kita ni menjadi, orang kata apa, salah satu yang orang kata apa, menguasai lah, betul maritim tu. Kerana itu satu lagi Aiman, dia sebenarnya kita ni tapi sebelum Masihi itu kita ni dataran.
Sunda kontinen, benua Sunda. Kita boleh jalan kaki, naik kuda pergi ke Sumatera. Oh dulu darat lah. Yeah, Ada laut. daratan. Kita boleh berjalan kaki, naik kuda pergi ke Jawa sampai ke Filipina, ya, naik kuda, ya, ke Borneo semua. Dia satu daratan yang besar. Dia tu bila ice, dia punya the ice age tu melt lah, ni apa, cair semua barulah Air panas level laut naik. naik tinggi. Dia orang bertanya dia, apakah kita ni sekarang di puncak gunung bukit? Betul lah. Kalau relatively dekat 1,000 tahun dahulu, orang sana dataran tu rendah, air lautnya itu. Ya. Oh, adakah selepas tu barulah Baru timbul, yes, tamadun maritim ini. Baru maritim timbul. Yeah, disebabkan orang kata apa geografi jugalah antara Yes, penyebab. Oh, lama masa tu. Okay. So dari background Prof sendiri yang diberitahu Prof tadi, sebagai Presiden World Malay Polynesian Organization, boleh Prof Wan ceritakan sikit latar belakang organisasi ini dan tujuan dan juga pencapaian yang telah dicapai jaringan Melayu Polynesian. Menariknya ia dimulakan oleh abang saya lah, macam abang lah, Profesor Dr. Kamaruddin Kaca daripada UPM. Dia yang gairah, dia yang mengadakan First Malay World Conference, Malay Polynesian Conference di Seremban. Kemudian yang kedua kita buat di Auckland, New Zealand. Sebenarnya matlamatnya nak hubungi kembali sepupu-sepupu kita yang jauh, yang dah terlalu jauh hilang. Tapi mereka tahu, mereka ini datang dari sini. Orang Maori dia tahu. Mereka datang dari alam Melayu. Yang menariknya, lupa nama seorang raja Hawaii yang terakhir. Dia datang mengelilingi dunia mencari Sultan Johor. Dia mengaku bahawa we are Malays. Itu yang menariknya. Orang itu, Raja Hawaii itu sendiri yang mengaku kami ni orang Melayu, asal dari sini. Dan kalau di Filipina tu, Jose Rizal tu, satu lagi towering personality lah, hebat pejuang kebangsaan dia. Orang menulis dia mengatakan the pride of the Malay race. Ini kebanggaan bangsa Melayu. Tapi dia orang Kristian. So dari sini kita lihat Melayu itu dalam konteks yang antropologi yang luas. Sama ada Islam atau tidak Islam, itu masih antropologi. Rupa bentuk sifat kita, ya, berbeza dengan ras-ras yang lain lah. Itu dalam antropologi fisika kita. Yeah. So maknanya untuk organisasi ni founder oleh abang. Ya. Biasanya kita bersama lah. Oh ya, tadi selepas kita sebelum itu dah dimulakan oleh Kapena pergi sampai Afrika Selatan. Saya 3 kali Afrika Selatan menulis buku. Waktu itu saya ada minat yang khas, minoriti diaspora Melayu. Rupanya ramai Melayu ni ada di Sri Lanka, ada 60,000. Afrika Selatan tu menariknya orang Islam, orang dari Pulau Ternate Tidore yang bawa, dan Jawa yang bawa Islam ke sana, ke Afrika Selatan sehingga hari ini. Syekh Yusuf Makassar dengan Syekh Imam Abdullah Qadi Abu Salam. Sri Lanka itu tumpuan kita lah, dan Afrika Selatan. Saya dah buat kajian juga di Australia Barat. Orang-orang dari Pulau Kokos berhijrah ke sana. Mereka masih bercakap Melayu lagi. Ada Melayu yang enclave di Liverpool, ya. Itu pelaut, ya, pelaut. Termasuk juga di Afrika pun ada pelaut. Suriname ada. Jadi saya berminat ke situ dan menghubungi mereka ni semua, ya. Cuma di pulau-pulau itu ya suka sikit nak menghubungi. Kecuali Hawaii lah yang dekat. Mahal pula ya kosnya, ya. Nak ke Hawaii. Sambil-sambil masing-masing sponsor diri lah. Okay, so setakat ni apa pencapaian lah yang telah Prof orang kata apa, Prof dapat daripada organisasi ni? Sebenarnya dulu kita in our own small world. Kita dalam dunia kecil kita saja. Tengok Malaysia saja, habis-habis Indonesia, Filipina.
rupanya saudara kita tu banyak lagi di mata-mata dunia. Itu dia. Dan ada khazanah-khazanahnya, ada hikayat-hikayat, buku-buku dan sebagainya. Dan sumbangan mereka kepada masyarakat di mana mereka berada sekarang lah ya. Walaupun tidak begitu ramai minoriti Melayu di Afrika, di Ceylon, di Sri Lanka ni ya. Tapi ada kesannya kehadiran mereka di sana tu. Bahasa-bahasa Melayu tu ada dalam perkataan mereka dan sebagainya. Jadi ialah ini kepuasan ilmiah lah, mendapat ilmu baru yang kita tidak tahu sebelum ini tentang Melayu diaspora ni. Melayu ada ribuan, ada di Melbourne sekarang ini, di Perth. Dan banyak orang yang menyembelih lembu kambing di Katening, pekan kecil di Katening itu orang Melayu dan kekal di sana, dapat bermasyarakat di sana. Jadi hal ini kita tidak begitu tahu kan. Yalah. Orang ingatkan Malaysia ni hanya di Kita tahu kawasan Pulau Melayu kat sini bahagian, Nusantara dan juga Sumatera. Rupanya dah orang kata tersebar lah sebab seperti kita way tahu back pun, tahun 1990-an. Sekarang ni banyak Muslim yang berkata-kata di New York, di London. 1990 saya kata, saya kenal seorang Muhammad Arif. Datuk Bandar Winsford. Winsford tu dekat Manchester. Dia seorang yang Melayu, dia jadi Datuk Bandar. Kemudian dalam masa yang sama adalah Yunus Rais ni kawan baik dengan Sultan Azlan Shah. Dia membuka akademi pengajian bahasa Inggeris. Orang Melayu mengajar bahasa Inggeris di London, di kota London. Dan saya pergi jumpa student dia, dia cakap yang dari kedutaan, dari Sepanyol, daripada Portugal, daripada Latin America yang belajar akademi oleh orang Melayu dari Batu Gajah itu. Jadi boleh ya, kita boleh di mana-mana jugalah ya. Tengok-tengok ada lagi kawan yang bawa tube station, apa dia panggil, underground railway, orang Melayu juga bawa kereta api bawah tanah di London ada. Macam-macam pelbagaian lah. Ya. Okey, so banyak dah orang kita kita tahu sejarah sedikit sebanyak lah. Bidang ini migration yang terkemudian sedikit. Migration zaman kolonial dan sesudah kolonial itu sendiri. Okey, so kita berhenti seketika untuk berehat. Kita akan sambung kembali lah dalam next punya perbincangan. Okey, kita kembali lagi ke dalam podcast. Okey, so Prof, sempena dengan hari ulang tahun P.Ramlee 29 hari bulan Mei ni. Yes, kematian. Dan Prof juga pernah membuat buku tentang P.Ramlee, iaitu buku dekat sini, iaitu Lagu, Cinta dan Filem. Dan boleh ceritakan sikit tak sedikit motivasi untuk menghasilkan buku P.Ramlee, Lagu, Cinta dan Filem? Saya ni termasuk dalam kumpulan orang lama otai-otai yang fanatik, taksub dengan P.Ramlee, tentang inilah kehebatannya lah sebagai seorang seniman. Dan obsession saya itu dah bermula lama dah, 30 tahun yang lalu. Sebaik saja ada seorang ketua pengarang di Dewan Bahasa dan Pustaka ya. Saya baru selesai buku Sultan Azlan Shah yang di Pertuan Agong yang ke-9 1990-an. Dia kata, Prof nak buat apa buku selepas ini? Saya gurau lah, saya kata insyaAllah saya berminat sangat nak buat Agong yang kedua. Dia terkejut, apa Agong yang kedua? Seniman Agong, dia kata, P.Ramlee. Oh ya ke? Okey, mudah-mudahan berjaya lah. Tetapi mengambil masa 30 tahun kemudian baru dapat saya selesaikan. Tapi obsessionnya lama, tapi nak menyelesaikan tu ambil masa. Padahal bahan-bahan dah banyak, dah cukup ya. Cuma
tak tahulah kenapa delete. Mungkin kerana tekanan akademik lah. Kena buku-buku akademik dululah dimulakan. Dan waktu itu saya sudah betul-betul matang. Saya bertemu dengan saya semasa itu timbalan pengurusi Finas hampir 10 tahun. Banyak berkenalan dengan orang-orang yang dekat dengan P. Ramlee. Banyak yang bercerita dan saya kumpul-kumpul cerita-cerita dari mereka inilah. Kerana itu kalau orang tanya siapa Azizah tu saya tahu. Siapa dia kekasih-kekasih dia. Sharifah lah dengan Latifah Omar dengan Sadia semua. Dapat daripada mereka lah. Mereka berkongsi cerita. Asalnya cerita-cerita gosip lah kan. Tapi fakta lah. Itu fakta lah. Peristiwa kehidupan masa kecil dan sebagainya. Boleh dikatakan lengkap lah. Dan tentunya saya letakkan 2 bab yang hebat sekali. Percintaan agung yang pertama dengan Nurizan, berkahwin dengan isteri Raja P. Ramlee. Dan yang terakhir, last love dia tu yang terakhirnya dengan Saloma lah. Jadi hal ini semua kita perlu tahulah seorang tokoh yang kita anggap sebagai towering personality, tokoh terbilang dalam bidang kesenian ni. Memang orang kata tidak ada galang gantinya. Memang dalam 1000 tahun lagi P. Ramlee itu akan sentiasa berada bersama kita lah. Okay. Adakah Prof Fan sendiri pernah bersemuka dengan? Ada sekali saja. Kebetulan saja saya pergi ke Institut Melaya. Dia ada macam wacana forum tentang kesenian. Saya kata ada klip-klipnya dia main. Masa itu mereka sedang baru 13 Mei 69, kerajaan Tun Razak, dipimpin Tun Razak, nak buat sesuatu berkaitan dengan dasar kebudayaan kebangsaan. P. Ramlee dijemput itu. Itu saja. Tapi waktu itu kita, antara ya dengan tidak, kita masih seorang pelajar lagi. Itu saja. So memang waktu tu memang Prof dah, orang kata apa, fan club. Ya. Saya fan club masa Darjah 5. Darjah 5? P. Ramlee fan club. Darjah 5 ada batch dia. Ada lencana dia. Anjuran majalah filem. Gelanggang filem. Terbitan P. Ramlee. Gelanggang filem terbitan P. Ramlee. Ketua editornya Abdullah Hussein. Yang menulis buku Gagak di Rimba. Hebat. Bukunya Gagak di Rimba. Ya. So macam permulaan untuk Prof minat dengan P. Ramlee tercetusnya. Itu Prof sebenarnya minat P. Ramlee tu kenapa? Kita masa budak-budak kita minat semua filem. Filem Melayu sebulan sekali saja datang pergi ke Greek, tempat kelahiran saya. Filem Hindustan pun sekali 2 kali sebulan. Tengok semualah. Cina mungkin tidak lah. Tak ada lagi cerita James Bond dan sebagainya. Cerita cowboy itu banyak lah. Selalulah. Melihat, menonton lah. Tapi melekat di hati saya ni, boleh memorize, saya boleh ingat 95% lagu-lagunya ada dalam kepala saya. Sebab dia nyanyi waktu malam, terang bulan. Jalan-jalan kat kampung bukan ada kereta waktu itu. Kereta tak ada. Tidur tengah jalan pun tak apa. Main-main dengan cousin, kawan-kawan. Itu saya dah jadi obses kekaguman seorang tokoh seniman ini, dan mengikutinya. So di mata Prof Fan lah, siapakah P. Ramlee ni di mata Prof tu sendiri? Kenapa Prof cukup mengagumi? Betul multi talent lah, talent. Dan saya dapat, kalau boleh dapat separuh pun dah cukup dah. Sebagai academician dan sebagai guru yang baik, ada sedikit sumbangan kepada bidang kesenian, walaupun tidak boleh jadi macam P. Ramlee. Tak ada orang yang boleh jadi macam P. Ramlee. Kalau dapat separuh pun dah bagus dah. Dan memang ada lah di antara kalangan seniman-seniman kita. So ramai juga yang kenal zaman sekarang pun, orang kata apa, P. Ramlee ni sebagai seorang seniman yang orang kata apa, tak akan lupa lah di hati saya. Tapi ramai kenal P. Ramlee ni hanya di kaca TV. Okay. So bagi Prof Fan lah, okay,
yang dah cukup mengenali P.Ramlee ni, dah lama meminati P.Ramlee, siap buat buku lagi. Apakah cerita yang orang lain tak tahu di belakang tabir tentang kisah suka duka jatuh bangun seorang P.Ramlee ni? Dia betul. Di fasa awal, terutamanya di fasa awal lah. Betul. Yang kita kenal di kaca TV tu tak cukup. Dalam movie tu tak cukup. Kehidupan peribadinya tu agak unik lah. Agak unik juga, yang bagaimana seorang tokoh hebat itu kehidupan sehariannya, ya. Sesuatu yang itulah yang saya cuba adakan dalam buku ini dan buku kawan-kawan yang lain juga, ya. Banyak sekarang ni buku-buku diterbitkan. Baharudin Ali Masrum, lepas tu Ikmal baru dilancarkan baru-baru ini, 2-3 buku yang terbaru mengenai P.Ramlee. Dan makin bercambah kelab-kelab peminat P.Ramlee. Paling kuat sekali di Pulau Pinang lah, ya. Tan Sri Yusuf Latif. Juga sampai ke Sarawak kuat juga. Sabah tak pasti ada. Brunei pun ramai peminat P.Ramlee itu. Kita nak kekal semarak lah, kekalkan minat itu, ya. Dan insyaAllah dah 28 hari bulan ini, esok lusa, ya, ada majlis tahlil, ramailah yang peminat P.Ramlee bersama dengan kelab kami, kelab peminat P.Ramlee Lembah Kelang, dengan kelab veteran, tokoh veteran ni dipimpin oleh anak anda kepada Aziz Sata dan Dayang Sofia, ya, Sandakiah. Maknanya dapat mengumpulkan mungkinlah 100 orang lebih, ya, baca tahlil arwah untuk kedua-dua P.Ramlee, Saloma, dan itulah acara di tempat-tempat lain pun rasanya ada, ya, dapat disemarakkan. Dan saya kagum melihat anak-anak muda lah kembali kepada P.Ramlee, ya. Walaupun ada filem-filem sekarang ni, tapi setengah-setengah filem tu saya kurang sesuai kata. Memang orang kata apa, cerita P.Ramlee ni memang, ya, betul. Personal lah, itu peribadi lah, ya. Tapi adakah Prof tahu tentang kata apa, permulaan kehidupan P.Ramlee ni sewaktu dia nak bermula dengan perfilman, membuat lagu? Adakah Prof tahu sedikit banyak? Itu menarik tu. Itu yang menjadikan tajuk buku saya itu Lagu, Cinta dan Filem. Dan sebenarnya tajuk ini adalah tajuk kertas utama saya. Keynote speaker dijemput oleh Akib Negara Malaysia, ada Minggu P.Ramlee, dijemput saya memberikan ucap utama. Saya pilih Lagu, Cinta dan Filem. Jadi dia bermula dengan lagu saja, P.Ramlee. Bukan lakonan, tak. Dengan lagunya tentunya kita semua tahu lagu Azizah yang membawa dia ke Singapura. Dan itu pun atas tiket sebagai playback singer. Playback singer maknanya orang lain, hero lain yang lawa macam Romaino, Yusuf Latif yang menyanyi, tapi pinjam suara dia. Itu sebenarnya peranan dia sebenar. Selain daripada ada cerita-cerita yang dia juga buat kerja yang pelbagai, bawa kasut hero-nya atau membawa kotak lipstick heroinnya disebut, disebut Sarawak, dia yang bawa. Romaino, kasut dia yang bawa. Dia sebagai pekerja biasa, pelbagai ni. Dia bermula dari bawah dan sedia bermula dari bawah. Orang suruh nyanyi, itu saja. Tapi kemudian dia perlahan-lahan jadi tukang lawak, bukan hero. Tidak ada niat awal untuk jadikan dia seorang bintang filem yang masyhur. Tidak, ya. Kecuali selepas 3, 4, 5 filem dia sebagai pembantu saja, pembantu tukang lawak dengan D. Haris. Barulah L. Krishnan. Aku nak cuba budak muda ni. Nak cuba filem bakti, ya. Cuma tahulah dah masa 2-3 filem tu orang kata apa nak jadi hero, kurus kering, jerawat batu penuh muka. Itu dia rimak-rimak yang orang dengar, dikutip oleh orang-orang kawan-kawan dia lah.
Alah, nak hero kurus kering. Tapi suara dia bertahan dari awal sampai akhir ya. Lagu Kataran Jiwa, Di Manakan Ku Cari Ganti ya. Tidurlah Permaisuri yang dinyanyi dengan baiknya oleh Jamal Abdillah hari ini ya. Itu yang paling lasting sekali itu lagu dia tu. Bermula dengan lagu, akhir Air Mata di Kuala Lumpur rasanya dia tak sempat menyanyi. Mungkin Saloma yang nyanyikan. Cinta, ini menarik. Rupanya itu cacuan filem dari India. Hampir semua filem P. Ramlee ada percintaan. Mesti ada percintaan sikit sebanyak. Cuma satu saja yang saya dapat detect. Cerita yang dia arah lah ya. Bermula dengan Pandai Beca, Sehingga Ibu Mertuaku, Itara Dua Darjat, Orang Minyak ya, Sumpah Orang Minyak dan sebagainya. Satu saja yang saya dapati tak ada percintaan ialah cerita Ali Baba Bujang Lapuk. Langsung tak ada kisah cinta. Hak Bujang Lapuk ni semua ada. Rosia Timah sebagai heroin ya. Sarimah, Apik Marjana, tu bukan. Itu Ali Baba Bujang Lapuk, maaf ya. Inilah Ibu Mertuaku. Dua darjat. Ibu Mertuaku ya. Jadi cinta itu yang mengikat yang anak remaja kita. Kita seronok tengok, orang remaja seronok tengok sampai pecah panggung kerana percintaan. Dia itu formula filem India. Sama ada Tamil ataupun Hindi ya. Filem barat tidak banyak percintaan, tidak. Ya, bukan satu main team dia kecuali yang macam Titanic lah ya. Filem dia yang meletakkan kedudukan dia di tempat yang tertinggi lah. Filem tapi adanya lagu, mesti ada lagu. Filem ni mesti ada lagu. Kecuali Sarjana Hasan ada satu lagu saja. Kalau tidak banyak lagu ya. Dia pun dia nyanyi 2 kali. Tunggu sekejap betul lah. Saat dia menyanyi dan dia menyanyi. Satu lagi filem Hang Tuah ada banyak lagu ya. Dan dinyanyikan 2 kali, Berkorban Apa Saja. Dan lagu tu menariknya berkait dengan cinta dia. Berkorban Apa Saja ni dituju pada Permaisuri Norizan. Norizan berkorban daripada istana turun ke bawah berkahwin dengan dia. So maknanya P. Ramlee ni pionir yang dalam kalau buat filem ada selit lagu. Ada lagu, yes. Berkait dengan peristiwa hidup dia juga. Antara Dua Darjat, Ibu Mertuaku tu, dia katalah dia pernah bercinta dengan salah seorang yang kata ada 2 Aziza. So maknanya dalam buku P. Ramlee ni saya tahu juga ada Cerita Agong 1 dan Cerita Agong 2. Itu cerita dengan Norizan. Puan ceritakan. Cerita Agong yang pertama, cerita percintaan Agong yang kedua dengan Saloma. Dan ada lagi cinta-cinta yang lain. Dia Minang, Syarifah Hamidah ditolak. Itu kawan-kawan tahu cerita semua tu. Percintaan Latifah Omar lagi mengaku pada saya dia bercinta dengan P. Ramlee masa cerita Panggilan Pulau. Tapi cinta monyet katanya. Cinta monyet sekejap-sekejap gitulah. Cerita remaja lah. Sadiah juga katanya ada bercinta dengan semasa zaman filem Musang Berjanggut. Jangan Adik Angan-angan itu very romantic scene. Itu masa mereka sedang bercinta tu. Jadi ini cerita-cerita yang di sebalik tabir lah yang saya dapat ni daripada kawan-kawan semua confirm. Saloma pula sangat jatuh cinta bila bawa kereta dia tu dengan Rosnani kata apa kan. Aku nak pergi tengok rumah P. Ramlee lah. Tengok bumbung saja dah cukup hilang rindu. Itu sampai begitu sekali. Saloma menyintai P. Ramlee dan mengambil masa juga P. Ramlee untuk menerima dia. Ya. So maknanya dah ada diceritakan dalam buku ni. Ada itu semua. Okey. Prof, Seniman Agung P. Ramlee telah berlakon dalam 66 filem, mengarahkan sekitar 35 buah filem dan mencipta 250 lagu dan 30 lagu adalah hasil nyanyian beliau. Dan malah karya beliau memang masih orang kata apa orang duk dengar lah sekarang lah. Okey. Dan sehingga kini pun mungkin ramai yang kurang sedar ataupun terlepas pandang betapa
jenisnya sosok yang bernama Tan Sri P. Ramlee ni. Boleh Prof Wan perincikan tak Tentang yang last kali tu? tentang orang kata apa, betapa jenisnya Tan Sri P. Oh, Ramlee okey. dah buat Oh, yes. banyak filem, 66 filem, Yeah. 66 filem dan mengarah Yes, lagu. Boleh ceritakan sikit tak? Itulah yang tadi yang saya katakan. Yang pertamanya, tidak ada seorang seniman lain di dunia. Kita tengok betul-betul screen betul-betul di Hollywood tak ada, di Bollywood tak ada. Yang boleh buat semua segala-galanya. Dan suaranya yang terbaik lah ya, bagi orang Melayu lah ya. Boleh mencipta lagu, menyanyi, main 2-3 alat lah, 3 atau 4 alat dia bermain ya. Berlakon, mengarah. Cuma dia tidak producer saja. Tapi itu bukan perkara utama. Yang penting tu kreativiti, seni tu. Jadi suatu yang luar biasa dah betul. Kalau dibandingkan dengan semua seniman-seniman lain, saya nampak ada yang boleh menyanyi baik dengan baik lah. Saya kagum juga dengan Elvis Presley. Dia boleh menyanyi, dia boleh berlakon, tak boleh mengarah. Saling mengarah. Satu, yang kedua, dia tak ada filem-filem serius, tak ada. Dia filem untuk hiburan saja. P. Ramlee serius ada, lawak ada, variety, pelbagai. Macam-macam ya. Jadi itu yang memang kebolehannya tu tak ada tandingannya. Nak tunggu 1000 tahun lagi kata orang. Ya. Itulah Prof kata tunggu 10 tahun lagi pun kekaguman memang tak ada tu. orang Yes. macam Yes. Ustaz Sri P. Ramlee. Yes. And saya nak tahu jugalah apa filem dan lagu yang Prof minat daripada cerita P. Ramlee ni. Aduh mak. Yang terbaik, yang terbaru selain pada Bujang Lapuk tu kita terhibur semua kan. Tapi yang very strong karakter P. Ramlee tu, seperti Anakku Sazali ya. Dia dapat best actor best actor tu, pelakon terbaik. Anakku Sazali dia main 2 peranan yang dapat impact mendalam tu. Filem-filem serius sebenarnya, ada pengajaran antara 2 darjat dengan Ibu Mertuaku lah. Itu yang hebat. Dan sekali saya nyanyi syok sendiri, saya akan nyanyi lagu Tunggu Sekejap. Itu cerita dalam filem Saja Hasan. Atau Getaran Jiwa. Getaran Jiwa dalam filem inilah ya, antara 2 darjat lah. Banyaklah yang lain-lain tu, tapi Yang tu paling minat lah. yang paling minat lah. Paling minat tu ya. Mungkin liriknya, melodinya. Dia pelbagai ya, dia ada jazz, ada keroncong dalam filem Antara 2 Darjat, ada lagu keroncong. Macam-macam ada. Arab lagi banyak lah. Cerita Alibaba, Bujang Lapuk kan. Asli ada. Oh ya, satu yang kita lupa. Ini apa? Yang tersembunyi juga. Dia seorang tukang azan masa di masjid dulu. Bilal. Dia Bilal kepada Bilal. masjid di Kampung Jawa dulu. Sebelum dia pergi menjadi bintang filem. Dan suara azan tu bila kita dengar pula dalam filem Semerah Padi. Dia melaungkan azan dalam Semerah Padi. Suaranya hebat lah. Macam dia menyanyi jugalah. Dia azan pun. Itu rahsia. Banyak orang tak tahu tu. Dia jadi Bilal kepada masjid tu waktu itu. Ya. So kata apa, very talented lah. Ya, Almarhum betul. Tan Sri P. Serba Ramlee boleh ni. katanya. Serba boleh. Tak ada Pengganti lah. Penggantinya, Walaupun 1000 penggantinya tahun tak ada. lah. Kata Yeah, Prof yeah. kata ya. Yes. Okay. So sekarang kita dah penghujung Prof. Tapi kita nak cerita, kita nak tahu jugalah sedikit lah. Okay. Tentang buku lagu cinta dan filem daripada Prof sendiri. Yes. Prof boleh ceritakan sedikit tak? Kata apa, sinopsis lah buku ni. Oh, tak apa, kita tengok. Oh, ini saya tujukan pada arwah almarhum isteri saya yang sangat setia lah. Profesor Datin Juriah Long ya, dah meninggal 3 tahun yang lalu. Malah saya lekatkan puisi Kekasih karya Usman Awang, sastrawan negara Usman Awang, dan kebetulan kami pernah berjumpa dalam Istana Iskandaria Kuala Kangsar.
Satuan Negara Usman Awang ini. Dan isteri saya kena tongkat, terkenal isterinya juga, jadi saya ambil saja kekasih ini untuk Untuk Prof tu ya, yang gambar betul kan? belah kiri. Muda lagi lah. Muda. Tengok Usman Awang. Okey, saya cuma cepatkan kelahiran Tengku Zakaria ya. Kita buat drama sikit lah. Kelahirannya bila waktu solat Aidilfitri sama remaja, ini dari cerita-cerita cinta dia belajar muzik dan sebagainya. Ada dua orang, Azizah yang sebenarnya dan Azizah Normah Kamaluddin. Banyak gambar-gambar Pak Kak Normah Kamaluddin bagi kepada saya. Gambar personalnya. Kisah dua gadis. Ya dah. Yang cerita inilah Normah Kamaluddin dengan Azizah. Bertapak di studio Jalan Ampas. Menjadi pengarah. Dicuba-cuba terus menjadi filem Penarik Beca, perkahwinan dan di antara dua percintaan. Percintaan, of course dia kahwin 3 kali ya. Junaidah, Norizan dan Saloma. Kemudiannya ada dua percintaan yang lain yang meminang Syarifah. Baik lagu apa? Hamidah ada dalam filem Ibu Untuk Aku. Itu kekasih dia tu. Orang tak tahu ya. Itu sebab di sebalik cabai dia kena ada. Kejayaan filem jenaka rupanya bila kita tengok banyak filem jenaka daripada filem serius yang dia dapat Oscar, menang. Pendekar Bujang Lapuk, Tiga Abdul dan sebagainya. Lebih banyak filem jenaka daripada filem serius. Ini yang cerita percintaan Permaisuri Norizan Nur dengan Salma Ismail. Dan ke Studio Merdeka, saya kena perbetulkan orang kata, P. Ramlee pada akhir-akhir hayatnya dia menderita kemiskinan dan sebagainya. Sebenarnya tidak. Ada yang lain-lain pun menyokong. Dia terkekal mengarah filem, berlakon dan mengarah filem sampai akhir. Paling kurang 2 filem setahun. Paling kurang 2 filem setahun dan cukup lah 3 filem. Dia dapat paling kurang pun 30,000 satu filem itu ya, selain pada ganjaran dan semua tu. Ya cuma dia jenis manusia jenis yang dia tak berapa pandai manage finance management dia tidak ya. Ada datang belanja orang minta bagi, bukan hutang dia bagi percuma saja. Sampai Aziz Sattar selalu marah kat dia. Saya kenal baik dengan Aziz Sattar. Kamu ni lu gua lah, lu ni apa bagi ke orang itu, apalah lebih begitulah. Dia terlalu pemurah. Tidak memikirkan dunia ni tidak. Itu peribadi dia lah. Okey, Prof, so maknanya buku ni untuk siapa sebenarnya? Untuk siapa sebenarnya? Susah juga. Siapa yang minat membaca lah. Itu susah juga ya. Minat membaca, nak tahu towering personality. Satu-satunya dari anak Melayu towering personality. Di Indonesia tak ada, dari Filipina tak ada, di alam Melayu ni. Dia seorang sajalah. Kita kena kenal lah. Kenal. Kita memberi kepuasan kalau kita kenal wira-wira seperti inilah ya. Kita kenal Napoleon lah, macam-macam wira-wira di dunia barat ya, kita kena tahu wira seni. Okey, dan khas buat penonton Bak Taylor, kita ada something istimewa as a hadiah kepada yang anda berpeluang untuk memenangi 2 buah naskah buku lagu cinta dan filem daripada Dr. Prof. Awal Hashim. Mudah saja. Anda cuma perlu buat 2 perkara, iaitu boleh like ataupun share konten podcast daripada Bak Taylor ini dan bersama Prof Wan, dan juga mesti tinggalkan komen siapakah P. Ramlee di mata anda, dan 2 pemenang bertuah akan dipilih untuk memenangi
2 naskah eksklusif coffee table book dan juga full colour Piramli lagu cinta dan filem. Jadi kepada yang berminat dengan buku ni, nak memenangi naskah daripada lagu cinta filem by Prof Wan Hashim, boleh like, share dan juga tinggalkan komen di bawah. Okey. Jadi kepada yang berminat dengan buku lagu cinta dan filem daripada Prof Wan Hashim sendiri, boleh hubungi Rizal Plus Ventures dalam talian 011-3739-7273 ataupun DM akaun TikTok Swadaya Plus AI. Nanti saya akan tulis tentera dekat information dekat bahagian bawah ni. Prof Albert Taylor mengucapkan ribuan terima kasih lah sebab orang kata sudi hadir ke podcast Albert Taylor ni. Dan saya harap buku ni sudah rilis dah lama. Sudah dah setahun lebih, sudah 2 tahun dah berada. So saya ucapkan maju jaya lah buat terima Prof. Terima kasih. Dan kita jumpa lagi dalam podcast yang seterusnya. Ya.